kalau cerita tentang pengalaman tu saya rasa boleh sun-sun buku tu dah berjilid-jilid. Tetapi macam mana kita nak certify kan? Bagaimana dia nak dikeluarkan melalui sijil ataupun sertifikat. So ini program ni sesuai untuk kita award. Okay? So program dia hanya 6 minggu sahaja. Itu pun secara online, seminggu sekali dia. Secara online seminggu sekali. Bukan satu hari kelas dia. Kelas dia 2 jam je, lebih kurang. Minimum 2 hours punya sesi. This week, next week 4 minggu. Lepas tu 2 minggu lagi kita ada business project dan field trip. Field trip nanti di Malaysia 3 hari 2 malam. Okay? Apa yang kita akan dapat? Professional certificate, B2B deals dan award recognition. Okay, next. Okay, dia ada 2 part tuan-tuan di sini dalam program ni. Yang pertama adalah online course Masterclass Business Potential in Islamic Tourism. Kemudian masterclass yang kedua adalah Product Innovation for Muslim Friendly Tours. Okay, ni pun 2 jam je kita buat. Masterclass Halal Assurance and Customer Journey. Dan yang keempat adalah masterclass B2B Partnership dan Cross Border Collaboration. Right? Dan 2 minggu lagi tuan-tuan dan puan kena buat business project. Business project ni tak susah. Sebab apa? Sebab kita hanya minta tuan-tuan dan puan sediakan you punya profile. Kan? Profile company kita punya profile dan juga kita punya apa yang tuan-tuan nak tonjolkan. Apakah kejayaan yang tuan-tuan dah capai buat dalam bentuk kita nak bukukan dia. Pengalaman, networking kita, berapa ramai dah kita bawa jemaah. Katalah kita dah bawa berpuluh ribu jemaah. Kan, buktikan melalui kita punya profile. Kan, berapa ramai dah kita bawa pergi Malaysia, pergi 3 negara, pergi ke Europe. Yang itu kita boleh tonjolkan dekat dalam kita punya course kita dalam projek business project kita. Alright. Dan yang kedua, part yang kedua, selesai 6 minggu ni, tuan-tuan dan puan akan terbang ke Malaysia untuk program 3 hari 2 malam. Okay, yang mana dalam 3 hari 2 malam tu kita ada kita ada Islamic Tourism Summit, B2B Networking, Islamic City Experience, Halal dan juga Gala Dinner Award. Okay, itu dah termasuk dalam 3 hari 2 malam. Okay, dan Gala Dinner Award tu kita akan bagi sijil lah, recognition punya certificate. Okay, dan program dia macam ni. Package dia termasuk hotel 4 atau 5 star di Kuala Lumpur, dan termasuk dengan breakfast, lunch, dinner.